Cuba bagi jadual Mekah Madinah, senang nak plan. Okey. Sebelum ni banyak yang saya dok cerita musim panas, musim sejuk, musim panas, musim sejuk. Jadi kalau ada minat yang lain ataupun nak musim yang tak panas sangat, tak sejuk sangat, okey, jom kita pecah. Saudi ni sebenarnya dia ada 4 musim juga. Musim panas, musim sejuk, musim bunga, musim luruh. Dia ada 4 musim. Cuma yang ketara kita nampak panas dan sejuk. Macam sekarang musim panas. Okey, musim panas ni bila? Bulan 6, bulan 7, bulan 8. Ni musim panas. 3 bulan ni musim panas. Bulan 9 panas lagi ke? Ya, masih lagi cuaca dia panas. Dia tak sejuk lagi. Tapi dia dah kategori masuk musim luruh dah, autumn. Bulan 9, 10, 11. Ini 9, 10, 11 ni sebenarnya just cuaca nice. Yang panas tu panas macam panas Malaysia tengah hari 30 lebih. Dia tak pi sampai 50 tu, dia tak pi dah. 40 lebih tu payah lah. Kalau musim lepas musim luruh, dia musim sejuk. Musim sejuk ni bila? Bulan 12. Bulan 12 ni start sejuk lah. Bulan 1, bulan 1 ni dia dah masuk nak ke puncak dah sejuk. Kemudian bulan 2. Bulan 2 musim sejuk, dia nak pergi turun dah. Masuk pula bulan 3, 4, 5, dia jadi musim bunga. Jadi kalau siapa kata, selalu kami dok pergi Taif ni tak pernah nampak pun. Orang kata ni lah ros, tak pernah nampak pun bunga ros. Tengok gambar je, gambar tu ros bukan main banyak merah. Betul ke apa Arak ni prank kita. Nak tengok bunga, api bulan 4. InsyaAllah 3, 4 tu musim yang ada bunga dekat Taif. Jadi Saudi 4 musim. Kalau ikut macam saya sebut tadi, musim panas, musim luruh, musim sejuk dan musim bunga. Jadi minat kita yang mana? Paling panas bulan 7 ke 8. Paling sejuk bulan 1 ke 2. Jadi tengok dalam keadaan semua musim ni, mana yang paling best untuk kita nak pergi umrah. Cuba letak kat dalam komen. Harap bermanfaat. Jangan lupa like, komen dan share video ni.